أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Tunggu sampai bila untuk kenal ungkapan kata yang sering dibicarakan tanpa faham adab langkahnya. Kenapa perlu bingung berlakon bersama perilaku basi yang menjadikan hati keracun, menyatakan keputusan songsang hingga mengakibatkan tindakan tempang tergelincir tanpa tahu kesan kekal di dalam kehidupan. Jauh berjalan tanpa sedar diri memikul racun hati yang menjadikan hati bertambah sesat, sombong dan keliru untuk terus tidak mengaku akan kecacatan jiwa hingga menjadikan tidak faham akan anugerah bakat hidup yang ada sejak azalinya. Tidak kenal akan bakat sendiri menjadikan jiwa pembuat keputusan itu buta. Buta tiada lirikan mata berbicara, tiada ungkapan kata bernas dicerita, tiada sopan dijahit bersama titian indah perilaku, tiada pelaksana kerana diri tandus untuk faham nilai anugerah hebat yang ada di setiap rongga jiwa. Bila tidak faham akan anugerah diri, maka jadilah diri itu peniru dan sombong hingga memaksa diri untuk terus mengejar bakat-bakat yang bukan dipunyai oleh diri sendiri. Ingatlah, bila sudah tidak faham dan tidak mengaku akan anugerah hebat itu, maka jadilah diri sebagai seorang yang bicaranya sombong, yang penuh dengan ungkapan bohong hingga mempengaruhi jiwa mereka yang lompong. Maka olahan fahami nilai bakat sebagai anugerah dari Yang Esa itu perlu diusahakan, dicari dan difahami supaya tidak terusan sesat dan sombong. Sesat dan sombong di dalam andaian sendiri yang asyik mengejar dan meniru bakat-bakat mereka yang lain. Maka penghasilan kejujuran dalam sebarang tindakan akan tertimbus berdebu di dalam perbuatan sesat untuk sepanjang jalan kehidupan hingga ke sana. Bicara Al-Quran cukup indah. Cukup indah menghuraikan tanpa batasan urutan. Batasan urutan jiwa adalah anugerah. Anugerah yang telah dilengkapi. Yang telah dilengkapi nilai bakat yang berbeza-beza. Maka, kenapa mesti kita tidak kenal akan bakat sendiri? Kenapa mesti keliru dengan bakat sendiri? Dan kenapa tidak berkejaran untuk terus faham anugerah bakat dalam diri sendiri?
Dan kenapa mesti berterusan berusaha menjadi peniru untuk bakat-bakat mereka yang lain hingga membebankan diri, merosakkan jiwa sehingga menjadi si pembuat keputusan yang buta. Hati janganlah tunggu lagi. Jahitlah bersama usaha keikhlasan dan ilmu. Jadikan hati faham anugerah indah yang beza dengan insan yang lain itu harus diketahui dan harus diasah untuk menjadikan nilai berlian jiwa terus bersinar tanpa celah. Hati janganlah tunggu lagi. Jadikanlah hati faham ungkapan kasar peniru bakat itu adalah perbuatan keliru yang mencacatkan maksud jiwa dengan menyelmarakan tindakan. Tindakan yang mana lanjutannya bakal menghancurkan nilai pembuat keputusan dan meracuni nilai si pembuat keputusan dalam apa jua tindakan di dalam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okey doktor. Tadi kita telah saksikan tayangan klip deklamasi sajak daripada doktor sendiri ya. Jadi doktor, apakah tajuknya tadi doktor? Anugerah Bisu. Pastinya doktor. Apabila saya melihat, mendengar dan menghayati sajak yang telah disampaikan oleh doktor tadi, saya sendiri doktor menjadi keluh, menjadi bisu. Okey. Jadi doktor sebenarnya apakah yang boleh doktor kongsikan tentang maksud ataupun apa sebenarnya yang boleh kita fahami daripada sajak yang telah doktor deklamasikan tadi? Baik, terima kasih Ustazah. Bila kita tengok pasal definasi anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kita diberi sesuatu benda yang terlalu istimewa. Setiap insan daripada kita ni, kita ada satu anugerah yang terlalu istimewa. Tetapi bila diceritakan tentang bisu, anugerah yang kita ada tu kita biarkan mungkin, kita tinggalkan mungkin, atau kita buat tidak tahu mungkin, ataupun kita sendiri keliru. Sebab itu kita kategorikan sebagai bisu. Bisu itu tidak semestinya dia diam, bisu itu mungkin dia tidak ambil tahu. Bila kita tidak ambil tahu tentang apa yang keistimewaan dalam diri, maka itulah keluarnya tajuk anugerah bisu. Anugerah bisu. Begitulah tadi doktor ya doktor. Jadi doktor, bila macam doktor bercakap tadi, sebenarnya antara yang saya faham daripada sajak doktor tadi, banyak menyebut perkataan bakat doktor. Jadi saya tertanya-tanya, sebenarnya doktor, apakah yang dimaksudkan dengan bakat tu doktor? Silakan. Okey, baik. Kesinambungan bakat dengan anugerah tu terlalu jelas. Cuma bila kita cerita pasal anugerah, adakah itu bakat? Tetapi setiap yang kita tahu dan apa yang kita pelajari bahawa setiap individu itu dia ada satu keistimewaan. Bila kita sentuh pasal keistimewaan, itulah bakat. Tapi ada di antara bila kita tengok pasal keistimewaan, tengok kepada anugerah, kita tidak faham ini ada tidak kesinambungan dengan bakat. Sebenarnya bakat itu kita akan kategorikan sebagai satu proses yang kita faham tentang apa keistimewaan, apa anugerah yang ada dalam diri sendiri. Oh doktor, saya ingatkan bila orang kata-kata tentang bakat ni doktor, saya ingatkan bakat menyanyi kah, bakat menari kah, ataupun mungkin berkarya, berpantun, bersajak dan sebagainya. Ya, itu salah satu indikator yang ada dalam diri. Bila kita cerita pasal bakat, memang orang akan fikirkan pasal bakat bernyanyi, menari, masak, apa semua Tapi sebenarnya itu terlalu kecil. Bakat itu istilahnya terlalu besar. Bila terlalu besar maknanya dalam diri sendiri dia ada beberapa bentuk bakat yang ada yang kita sendiri tidak faham. Bila tidak faham, bila tidak kenal, kita kena cari. Cari dengan apa? Cari dengan mungkin dengan apa-apa yang kita boleh dapat dari segi apa? Ilmu pengetahuan. Di situ kita akan cari. Saya sebenarnya ada kesinambungan tentang apa? Tentang istilah bakat apa? Kalau kita tidak faham tentang apa maksud definisi bakat, kita tidak akan ambil tahu benda macam tu. Maksudnya tidak akan ambil tahu maknanya kita tidak kisah. Bila tidak kisah, kita akan bisu.
Bila kita bisu, kita tidak akan ambil tahu langsung apanya istimewa yang ada dalam diri sendiri. Betul doktor, dalam Al-Quran pun kita telah jelas dinyatakan bahawa Allah telah menciptakan kita ini dengan sebaik-baik kejadian. Di mana Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin boleh doktor terangkanlah apakah yang menyebabkan doktor begitu mempunyai passion yang kuat untuk bercakap, untuk berkata, untuk untuk mengajar masyarakat di luar sana tentang bakat itu sendiri. Apakah passion doktor? Silakan doktor. Baik. Saya berdasarkan kajian-kajian yang lepas, saya adalah seorang yang buat satu kajian tentang apakah bagaimana pengurusan bakat di dalam satu organisasi. Bila saya go through, saya berjalan dalam proses ingin tahu tersebut, saya tengok balik. Oh, rupa-rupanya bila satu kejayaan tu tidak berjalan dengan baik adalah sebab apa? Sebab dia punya individu di dalam organisasi atau sesama kita masih tidak faham apa sebenarnya nilai bakat dalam diri sendiri. Bila kita tidak faham tentang nilai bakat sendiri, apa yang ada, apa yang perlu kita buat, di mana kita cari, ilmu apa yang perlu kita dapatkan. Jadi keadaan itu bila tidak dalam keadaan yang bagus, dia akan merosakkan lagi kita punya struktur pelaksanaan. Sebab itu kita tengok daripada strategik. Macam mana kita menyusun atur strategik. Nombor satu adalah kita perlu tengok pasal tentang apa sebenarnya indicators tentang formulation. Formula apa yang kita akan guna pakai. Jadi maknanya kalau membentuk satu struktur, kita akan tengok apa basic dia dari segi apa. Oh, dia lebih berbakat daripada mungkin dalam penghasilan analisis, penghasilan data, penghasilan data. Mungkin dia lebih kepada yang itu. Tetapi kita kena pakai semua expertise dia tu di tempat lain. Boleh, memang boleh. Masa tu boleh. Tetapi kita ambil satu masa yang panjang, kita ambil kita belanja duit yang banyak dan juga mungkin kita akan bagi satu tekanan kepada individu tersebut untuk laksanakan benda yang sebenarnya memang ada dalam diri dia yang kita tidak polish. Betul doktor. Sebab apa doktor? Saya melihat kan, mungkin ada antara kita ni sebenarnya, kita rasa macam kita bukan orang yang mempunyai bakat. Kita sebenarnya tidak sadar. Sebenarnya kita ini ada bakat-bakat tertentu, ada bakat-bakat yang berbeza doktor. Jadi doktor, soalan saya kan doktor, sekiranya lah seseorang itu belum mengenali ataupun apakah mungkin kesan, apakah faedahnya jika orang itu telah berjaya untuk mengenali bakat yang ada dalam diri dia, apakah faedahnya kepada diri dia dan seterusnya. Baik. Bila kita tengok pasal kita cakap keistimewaan, kepentingan, ataupun mungkin kita boleh cakap adakah ini salah satu cara yang boleh membuat satu pembangunan untuk diri sendiri, personal development di dalam diri sendiri. Actually kesinambungan bakat itu penting. Macam mana kita sedar? Bila kita sedar ada satu formulation yang kita guna pakai itu sudah mencapai dia punya sasaran dengan cepat dan cemerlang. Tapi kita masih juga tidak pasti sebab kita tidak tahu kita berada di mana. Bila tengok dalam keadaan macam tu, so kita akan jadi sesat. Salah satu bila kita tidak faham tentang bakat kita sendiri, kita akan cepat meniru bakat orang lain. Bukan meniru bakat menyanyi, tidak. Bukan meniru bakat menyanyi. Di dalam satu organisasi pun, kita tiru, kita kejar dia. Kita kejar dia dengan apa yang kita ada tetapi tidak sama dengan apa yang dia ada. Maksud tidak sama dengan apa yang dia ada bersama dengan pengalaman, pengetahuan dan juga ilmu dan juga gifted, anugerah yang diberi yang dia sudah polish. Tapi saya tidak faham tentang bakat saya. Saya tidak faham pasal saya punya kelebihan. Saya tidak faham pun apa yang ada dengan diri saya, tapi saya kejar. Saya kejar habis-habisan, ustazah saya kejar. Bila saya kejar, maknanya apa yang berlaku? Saya tetap berada di belakang. Bila saya berada di belakang, saya akan rasa kecewa. Saya tetap akan rasa murung dan saya tidak akan dapat laksanakan tugasan ataupun arahan kerja dengan baik. So, apa kata kalau kita kategorikan benda ni ataupun cari
macam mana kita mau polish dia? Macam mana kita akan jadikan bakat itu sebagai salah satu satu template yang boleh tolong dia untuk jadi lagi excellent di dalam organisasi. Maknanya doktor, kadang-kadang kita ni masih tertanya-tanya apakah bakat kita yang sebenarnya kan doktor? Ya. Jadi doktor, soalan saya kan doktor, macam mana ataupun mungkin doktor boleh khususkan ataupun kategorikan apakah ciri-ciri, bukan ciri-ciri, tapi apakah contoh-contoh bakat-bakat yang ada sebenarnya, yang perlu ada dalam diri kita sebagai individu? Baik, kita jangan keliru ataupun confuse tentang bila kita sebut pasal bakat. Bakat itu dia mempunyai pelbagai. Ada 1 hingga 10. Individu itu dia ada apa dia punya rangkaian, apa dia punya kesinambungan, terlalu banyak. Sebab itu kita kena faham, kita kena kenal bakat diri sendiri. Saya kenal bakat awak, tapi saya sendiri tidak kenal bakat saya. Dan saya sentiasa ingin kejar awak, tetapi saya tidak capaikan benda-benda macam tu. Jadi maknanya dia pusing balik. Pusing lagi balik kepada saya, dia akan mencetuskan satu permasalahan dari segi pemahaman, mental saya, penerimaan saya, rasa kecewa, semua akan berlaku. Bila saya dalam keadaan yang macam begini, maknanya saya akan bagi lagi satu situasi yang tidak bagus dalam organisasi atau kumpulan tertentu atau diri saya sendiri. Okay. Jadi persoalan dia tadi bila Ustazah tanya saya, macam mana? Macam mana kita tahu yang kita tu berbakat? Macam mana kita tahu yang kita tu ada keistimewaan, ada kelebihan, dianugerahkan. Sebab itu kita kena find out, kita kena cari. Kita kena cari diri kita sendiri. Apa sebenarnya? Aku ni ada apa? Listkan, senaraikan, saya ada apa? Dari segi mana? Di antara 10 itu, mana yang terbaik? Bila sudah tahu pasal terbaik, cari. Pergi buat interview ataupun sekarang ialah kalau interview tu kita pergi interview orang tu mustahil. Mustahil, orang akan terkejut. Pasti orang akan ketawa. Tapi apa yang kita buat? Kita buat research. Tengok balik. Saya adalah lebih kepada sini. Apa knowledge ataupun ilmu yang saya perlu? Dari segi mana? Bagaimana terms masa dia? Adakah dia ada synchronize dengan saya punya tugasan-tugasan harian? Macam mana saya bentuk? Jadi maknanya dasar itu adalah kita mesti tahu dan tahu macam mana cari bakat sendiri. Okay. Duduk sendiri, renung balik diri sendiri, senaraikan apa keistimewaan diri sendiri. Okay. Bila sudah kita senaraikan benda-benda macam tu, kita find out adakah selamanya yang kita buat ni betul atau kita meniru. Sebab itu di dalam saya punya anugerah bisu, saya cakap kita jangan jadi pembohong. Kita jangan jadi peniru. Sebab kalau kita jadi peniru, maknanya kita meniru, sebagai contoh kita meniru bakat orang lain, kita tidak akan sampai apa yang kita buat. Dia akan sampai sebab dia sudah ada ilmu dan sebagainya dalam situ. Dalam diri dia sudah polish bakat dia. Tetapi saya ini tidak ada. Tapi saya tiru kamu. Kalau let's say lah, contoh, kita menyanyi. Saya boleh menyanyi, awak boleh menyanyi. Tetapi, dari segi bakat, dia akan dinilai dari segi apa? Intonasi dan cara pembawaan awak dari segi lagu-lagu tersebut. Itu salah satu. Cuma itu situasi dia tidak berkenaan. Maknanya doktor, maknanya sekiranya kita perlu memahamilah apa sebenarnya maksud bakat dan apa yang dimaksudkan dengan meniru bakat. Ya. Maknanya doktor katakan tadi yang saya faham, bahawa sekiranya bakat itu benar-benar ada dalam diri kita, insya-Allah dengan mudah dan dengan secara alaminya, insya-Allah kita akan mudah untuk memaksimalkan bakat yang ada dan seterusnya kita jadi insan, individu, personality yang lebih baik. Macam tu kan doktor? Ya, sebab benda ni kita kena ambil tahu dari segi apa. Sebab perkataan meniru itu adalah satu perkataan yang terlalu, saya tak cakap rigid, tapi terlalu bahaya. Bahaya untuk diri sendiri. Sebab kita akan tersembunyi daripada apa sebenarnya ada dalam diri aku sendiri. Aku tiru dia, aku mau ikut dia sebagai saya penyanyi. Tetapi kita tidak faham diri kita sendiri. Okey, itu salah satu daripada keadaan semasa, dalam kehidupan. Di dalam organisasi dia akan berlainan. Di dalam kumpulan, hidup berkumpulan dalam grup yang lain dia akan jadi berlainan. So, maknanya kita kena faham apa yang ada di dalam diri kita sendiri.
Macam mana kita olahkan, macam mana kita jalankan, macam mana kita kendalikan dan kenalkan. Sebab kadang-kadang kita jadi confused. Kita sendiri confused. Sebenarnya aku dalam situasi macam mana. Salah satu untuk menyelesaikan masalah sebenarnya saya dalam situasi macam mana. Kenal diri balik. Betul. Tengok balik. Saya ini ada kelebihan dari segi macam mana. Macam mana untuk saya bagi dia lebih kepada 90% untuk capai. Maknanya saya perlukan latihan. Apa bentuk-bentuk latihan yang saya kena guna pakai. Saya kena cari pula latihan yang macam mana. Maknanya dia keep on going. Dia tidak akan berhenti. Pelaksanaan, pemahaman dan pengendalian bakat sendiri itu tidak akan berhenti. Jadi doktor, adakah ini bermaksud ataupun mungkin adakah doktor bersetuju kalau saya katakan bahawa bakat ni boleh dipolish, boleh dilatih, boleh digilap? Boleh. So itu kita cakap bila dalam saya punya puisi ni saya katakan dia berdebu. Benda yang berdebu ni makin lama kita biarkan dia makin tebal. Makin tebal kita akan nampak dia tidak ada shining. Tiba-tiba dalam sini saya ceritakan pasal berlian. Bila berlian, kita polish berlian, dia akan lagi bersinar. Dia lagi bersinar, berkilau. Bila dia berkilau, sesuatu yang attract, maknanya kita faham. Dari segi anugerah, setiap daripada individu kita tu ada satu anugerah yang orang lain tidak boleh curi. Saya tidak boleh curi anugerah awak. Awak tidak boleh curi anugerah saya. Tapi kongsi boleh doktor? Kongsi pun tidak boleh. Tidak boleh juga. Sebab dia, maksud tidak boleh tu maksud dia lain. Maksud tidak boleh tu bila sebut kongsi, saya ambil dan pakai. Kongsi yang satu lagi, kita tengok dan saya bagi dan kita tengok hasil dia bersama-sama. Itulah maksud dia kongsi. Tapi ada pemahaman kongsi, saya pakai awak punya. Tak boleh. Tak boleh. Itu adalah satu gifted. Benar. Boleh saya ambil, tapi dia akan jadi bentuk yang lain. Benar. Jadi doktor, saya terdengarlah, saya pernah dengar orang berkata macam ni lah doktor. Kita ni bila ada bakat, kalau boleh jangan ditonjolkan doktor. Sebab takut-takut orang akan mengambil kesempatan, akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin bukan tugas kita dan sebagainya. Jadi doktor, tentang ini apakah pendapat doktor? Bolehkah bakat itu kita sembunyikan atas tujuan supaya untuk mengelak daripada tugasan dan sebagainya? Macam mana doktor? Ya, kalau tengok statement yang Ustazah bagi tahu tu, itu adalah salah satu kita boleh katakan penilaian tanggungjawab yang kita tidak buat secara jujur. Saya sudah dibagi sesuatu yang begitu cantik, anugerah yang begitu cantik dan saya faham dan saya sudah berusaha untuk polish, saya sudah usaha cantikkan dia, tetapi saya tidak guna pakai di dalam saya punya organisasi. Di dalam organisasi saya tidak guna pakai dalam, maknanya siapa menipu? Saya telah menipu diri saya dan juga organisasi saya. Sebab dalam organisasi dia sudah bagi satu, kita panggil job description yang kita sudah endorse dan kita setuju. Dan kita tahu kita sudah punya nilai bakat dan sudah pergi kursus, organisasi sudah bagi macam-macam, tetapi kita tidak guna pakai untuk di dalam organisasi. Kita sembunyikan benda tu. Sembunyikan kita punya kelebihan, sembunyikan bakat kita yang ada untuk selesaikan masalah ini. Maknanya dalam konsep kejujuran tu kita berbakat tetapi kita tidak jujur. Individu itu berbakat tetapi dia tidak jujur dan dia tidak amanah. Dan dia lebih kepada penting diri sendiri dan tidak ambil kisah. Maknanya kejujuran tu sudah tidak ada di situ. Benar doktor. Jadi doktor, saya sebenarnya berpandangan bahawa apabila kita membicarakan soal bakat, soal kelebihan masing-masing yang ada dalam diri kita ini doktor, sebenarnya perkara ini sendiri Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, Allah sendiri telah jelaskan dalam Al-Quran tentang betapa pentingnya kita ini untuk menjadi insan yang baik. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah berpesan pada kita supaya kita menjadi manusia yang terbaik, kerana manusia yang terbaik itu, Nabi pesan pada kita, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kalau yang ini doktor, kalau kita benar-benar memahami ajaran ataupun makna di sebalik hadis ini sebenarnya adalah satu anjuran, satu galakan kepada kita untuk berusaha, ya doktor, menjadi orang yang terbaik, yang banyak manfaatnya. Sebab itu adalah orang yang terbaik yang pastinya mungkin doktor kita boleh betulkanlah semula tadi ya statement ataupun mungkin fahaman yang mengatakan kita kena sembunyikan bakat. Tapi bahkan sebaliknya kita perlu jadi orang yang terbaik dan sebaik.
Jika tidak tahu, belajar. Betul, doktor? Ya, betul. Sebab bila di dalam anugerah tersebut, kita dianugerahkan, tetapi belum tentu yang dianugerah tu adalah bersesuaian dengan keadaan semasa. Sebab itu kita kena belajar dan tengok keadaan tu. Kita polish ikut sesuatu keadaan. Dan kita akan jadi satu orang yang memang, kita seorang yang dalam individu sendiri faham apa kelebihan aku yang boleh bantu dia. Apa kelebihan aku untuk membentuk yang ini. Apa kelebihan aku untuk tidak membuatkan benda tu jadi malap. Betul. Jadi kalau let's say kita dengan perkataan pasar yang kita kata locate. Kalau locate dengan bakat sendiri, maknanya kita tidak boleh membantu orang lain. Maknanya macam Ustazah dah maklumkan tadi, maknanya benda tu berlaku. Maknanya kita masih di dalam keadaan yang paling corot sekali dalam perhubungan antara sesama kita. Jadi doktor, setelah kita berbincang tadi doktor, sekarang ni saya cuba ingin meminta ataupun mendapatkan pandangan doktor, apakah kesinambungan bakat dengan personaliti seseorang itu? Maknanya apakah kepentingan bakat itu dengan pengembangan ataupun dengan penambahbaikan yang perlu ada dalam personaliti seseorang itu? Silakan. Okey. Bakat itu seperti kita wariskan tadi, itu adalah satu anugerah. Anugerah yang kita bagi, yang kita simpan dalam diri. Dan apa yang kita bicarakan dari tadi adalah kenapa tidak kita polish bakat kita yang ada. Betul. Sebelum polish, find out. Cari, dapat dulu bakat macam mana. Dan dapat fikir semula, adakah selama ni saya meniru bakat orang lain sehingga kan saya tertinggal corot belakang sekali. Adakah sebab itu? Jadi bila persoalan Ustazah tadi cakap, adakah bagaimana kesinambungan kita punya personality dengan bakat? Bila kita tidak faham tentang bakat kita, maknanya kita akan meniru personality yang songsang. Maknanya saya akan tiru personality dia. Itu bukan personality saya. Benar. Tapi kalau saya faham personality saya sini, cara saya bercakap ini, cara pemakaian saya, cara kita bercakap, intonasi dan sebagainya adalah pemberian. Macam mana kita sinambungkan keadaan tersebut. Semua itu adalah kalau kita cakap gifted. Macam mana kita olahkan semula. Macam mana kita synchronizekan bakat ini dengan ini. Macam mana? Benar. Jadi kan keadaan-keadaan macam bila kita tidak faham, personality itu akan mempengaruhi. Benar. Satu, kalau macam orang dulu-dulu, kita bercampur dengan salah orang, kita akan jadi orang yang salah. Kita akan bercampur dengan orang sekian, kita akan jadi betul. Tapi itu belum tentu lagi orang yang betul. Sebab kita tidak faham. Kalau kita sudah faham, dia automatically kita faham dan kita tahu di sini kita tidak akan pergi. Benar. Di sini kita akan pergi, tetapi kita akan pilih mana satu yang memang ada kesinambungan dengan personality yang ada untuk diri sendiri. Mungkin doktor bolehlah kalau saya katakan, sebenarnya apabila kita mengenali dan menggunakan semaksimalnya, sebaiknya bakat yang kita ada, kelebihan yang Allah kurniakan pada kita, itu sebenarnya menunjukkan bahawa kita ini adalah manusia yang benar-benar bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya. Jadi sebab Allah kata, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan lagi. Jadi maknanya bakat itu perlu digunakan sebaiknya supaya menjadi bukti bahawa kita ini seorang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi doktor, sebenarnya bila kita berbincang tadi berkenaan dengan bakat dan sebagainya ni doktor, membawa kepada satu pemahaman baru dalam diri saya bahawa sebenarnya bakat ni bukan sahaja terhad kepada bakat seni dan sebagainya, tapi juga bakat untuk menjadi seorang pemimpin mungkin, bakat untuk menjadi seorang pembicara mungkin, ya doktor. Maknanya ada banyaklah doktor, ya. Okey. Kalau kita cerita pasal pemimpin, bila dalam bahasa kita guna pakai, selalunya orang akan guna pakai bahasa leader. Leadership. Leader dan leadership is different. Leadership adalah satu proses. Leader itu adalah dalam diri sendiri. Maknanya dalam diri sendiri tu saya ada tidak sebagai seorang pemimpin. Kalau saya tidak sebagai seorang pemimpin, saya sebagai apa? Apa yang bakat yang ada dalam diri saya? Sebab saya tidak akan ada bakat sebagai seorang pemimpin tersebut. Sebab itu satu anugerah dari segi apa? Pemimpin itu perlu ada macam mana? Olahan macam mana? Protokol macam mana? Maksud saya protokol dalam diri, pelaksanaan apa-apa dalam diri sendiri
Okey, mungkin juga dalam mungkin di dalam macam mana membentuk ataupun synchronize keadaan semasa. Sebab kalau kita cerita pasal pemimpin, pengurusan, itu adalah satu benda yang kita mesti tengok balik dari segi macam mana. Sebab bakat ini juga akan ditengok tentang dia punya cara pemikiran, cara ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia ada, macam mana dia olahkan, macam mana dia bentuk dan terjadilah dia satu personality. Personality. Sebab kalau macam Ustazah tengok, kalau ikut kajian-kajian lepas atau rujukan-rujukan lepas, kebanyakan rujukan kita adalah berdasarkan international rujukan. Rujukan-rujukan international rujukan adalah dia cuma memberi garis panduan. Garis panduan, apakah dia protokol atau apakah dia template, indikator untuk pengurusan bakat. Tetapi dia tidak akan highlight tentang apa itu definisi bakat. Macam mana bakat itu dikelolakan, macam mana kita find out bakat. Itu yang saya cuba perjuangkan. Sebab bila kita tidak faham tentang bakat sendiri ataupun siapa-siapa dalam organisasi kita tentang bakat yang saya nyatakan tadi, maknanya olahan proses tersebut dia akan jadi tergendala. Tergendala ataupun mungkin lewat dan lambat. Betul, doktor. Jadi doktor, maknanya di sini bakat itu mungkin berbeza dalam diri setiap orang, dan bila tadi doktor, saya tertarik dengan perkataan daripada doktor bahawa dalam sesuatu organisasi itu mungkin kita akan ada ramai individu-individu dan pastinya mereka ini mempunyai pelbagai atau kelebihan ataupun bakat yang berbeza-beza, dan pastinya doktor, kalau doktor boleh setuju dengan saya, maknanya antara sebab ataupun antara faktor mengapa ataupun antara hikmah mengapa di dalam satu organisasi itu kita mempunyai ramai orang dan pelbagai kelebihan dan kemahiran, antaranya ialah untuk menjadikan kita saling melengkapi, kan doktor? Ya. Saling melengkapi. Kerana apa, doktor? Saya teringat kepada satu Allah sendiri dalam Al-Quran telah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maksudnya doktor, Allah sendiri telah menyuruh kita untuk tolong-menolonglah kamu di dalam perkara kebaikan, kebajikan dan takwa, dan jangan sesekali kamu tolong-menolong dalam hal-hal berkaitan dengan dosa dan permusuhan. Jadi doktor, saya rasa mungkin itu dahulu apa yang kita bincangkan pada petang ini, walaupun singkat, walaupun ringkas doktor, tapi saya rasa cukup bermanfaat, cukup memberikan inspirasi. Maknanya lepas ni doktor, saya sendiri akan cubalah untuk menjadi insan yang mengenali bakat sendiri dan juga berusaha untuk memberikan kebaikan, berkongsi. Jangan lokek macam tadi yang doktor kata. Jangan lokek, kan doktor? Atau mungkin doktor ada sedikit pesanan terakhir lah mungkin berkaitan dengan perkara ini. Ya, satu ungkapan yang ataupun berdasarkan kajian lepas bersama rakan-rakan, bila perkataan lokek, satu lokek dan peniru. Ini adalah dua perkataan yang boleh merosakkan proses pembelajaran kita. Okey, itu salah satu. Dua, cari bakat sendiri. Jangan tiru bakat orang lain. Okay? Kita cuma berdasarkan panduan. Kamu berbakat dari segi macam ni. Tetapi sifat bakat saya dengan kamu tidak akan sama. Sebab itu dia akan berlaku 1 dan 2. Jadi kalau let's say sifat 2, dia akan memberi apa? Dia akan memberi satu tekanan kepada diri saya. Jadi kenapa mesti ada tekanan? Sebab kita tidak faham siapa diri kita dari segi pengurusan bakat sendiri. Macam mana kita mau menguruskan bakat orang lain kalau kita sendiri kita tidak faham. Jadi maknanya bila ada perbincangan macam ni, biarpun penceritaan tu terlalu ringkas, definasi sahaja. Dia tidak berdasarkan indikator-indikator seterusnya. Sebab untuk pengetahuan Ustazah, kalau ikut kajian-kajian yang lepas, saya telah buat dan saya ada beberapa buku tentang pengurusan bakat, tetapi saya ceritakan tentang basic, asas. Apa tu asas tentang bakat? Sebab bila kita tengok dalam pada kajian lepas ataupun daripada luar negara international rujukan, diorang lebih advance. Jadi saya memikirkan berapa persen yang masih belum faham. Kalau kita terus kepada yang lebih advance, dan kita akan tanya semula, achieve atau tidak, masih keliru atau tidak. Sebab benda ni berlaku bila saya pergi ke sana sini untuk buat penerangan, membuat explanation tentang basic bakat.
dan saya jelaskan dan saya minta respon. Dan 70% daripada diorang sendiri pun tidak faham. Maknanya selama ni diorang mengejar sesuatu yang mungkin kita Kurang tak cakap difahami. ya, kurang difahami, istilah kurang difahami. Jadi maknanya saya ucapkan ribuan terima kasih juga dengan pihak Ustazah. Ini adalah satu di bulan yang baik ni kita boleh jelaskan. Mungkin tidaklah sebanyak selebar mana, mungkin cuma sedikit, secubit untuk rakan-rakan semua tahu. Maknanya, oh, saya kena cari bakat saya sendiri. Saya mesti cari. Maknanya saya tidak jadi peniru atau pembohong Dan atau jangan loket. jangan loket. Itu istilahnya doktor. Ya, saya. Jadi doktor, itu saya dulu doktor. Saya ucapkan terima kasih doktor daripada pihak kami sebab sudi menjadi tetamu kita pada petang ini. Oh, saya rasa gembira Terima kasih sangat-sangat. doktor. Dan saya juga minta supaya kita boleh teruskan lagi aktiviti-aktiviti ataupun pengisian-pengisian ini untuk manfaat kita bersama. Jadi itu saja doktor, sekianlah pada kita. Kita akhiri di sini kita punya program pada petang ini, Wacana Ramadan Ar-Raudah bersama dengan doktor pada hari ini. Sekian, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.